Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah kulli masyayikhina kulli ahli sisatin syabandiyati qaddasallahu asrarahum ajma'in. Thumma ila arwah jami'il muslimin min masyariqil ardi ila maghribiha. Susan ila arwah ma'al fi kitab al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ajaran kita ini hikmah yang ke-8 ya. Tajuknya sedikit amalan tiada halangan untuk mendapat makrifah. Kata Syekh, idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha wa in qalla amaluka. Maksudnya, apabila Tuhan membukakan suatu jalan bagimu untuk mengenali segala namanya, sifatnya dan tegahannya pada kehendakmu, dan mengenalkan engkau pada sifat qadrah dan qahar, maka tiada mengapa bersertanya walaupun amalan kamu masih sedikit. Kerana wujud amalanmu itu bukan dari sebab dan ikhtiarmu. Engkau hendaklah mensyukuri apa yang dikurniakan kepadamu, kerana mengenali Allah itu adalah kesudahan kemuncak yang dituntut. Apabila seseorang hamba itu dihadapkan kepada setengah asbabnya, maka dibukakan baginya jalan mengenalinya dan dihadapkannya di dalam keadaan tenang dan tetap di dalamnya. Maka yang demikian itu sebahagian daripada nikmat yang amat besar kepadanya. Apabila engkau telik dengan mata hatimu kepada segala tanda Tuhanmu yang menunjukkan atas keasaannya, maka engkau dapat petunjuk kepada Al-Haq Ta'ala yang sebenar. Dan engkau tiada lagi memerlukan sebab dan amal bagi berusaha mendapatkan ma'rifah. Kata Syekh, فَإِنَّهُ مَا فَتَحَهَا لَكَ إِلَّا وَهُوَ تُرِيدُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْكَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ التَّعَرُّفَ هُوَ مُرِيدُهُ عَلَيْكَ. Maksudnya, sesungguhnya dia tiada membuka bagimu segala jalan orang-orang yang muqarrabin yang membawa kepada hakikat tauhid dan yakin, melainkan ia hendak menerimamu
dan memperkenalkan kepadamu segala perbuatan dan sifatnya dan menunjukkan kepada keesaan zatnya. Tidakkah engkau tahu bahawa pengurniaan makrifat itu dia yang menganugerahkan kepadamu yang tiada dihinggapinya penyakit dan kecacatan padanya. Maka bila dibukakan bagimu jalan kepada makrifah bagi hadratnya, maka engkau adalah sebahagian daripada orang-orang yang dikasihinya. Makrifat itu awal pemberian dan kesudahan segala yang dituntut. Bila sudah demikian, tiada mengapa dengan sedikit amalan. Dan tiada dibukakan bagimu jalan yang demikian itu, melainkan dia hendak menghampirkanmu kepada hadratnya itu. Di sanalah diperkenalkan kepadamu segala jenis kemuliaan. Dan ditunjukkan kepadamu apa yang engkau tidak pernah mengetahuinya. Wa'amalu anta muhdiha ilaihi wa aynama tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Maksudnya, sedangkan segala amalanmu itu yang berupa sedekah, sembahyang, puasa, zakat dan lainnya, dan lain-lain ibadah, engkau hadiahkan kepadanya. Di manakah letaknya perbandingan antara apa yang kamu hadiahkan kepadanya daripada segala amalanmu yang mengandungi kecacatan dan segala ahwalmu yang bercampur-campur itu dengan apa yang dia kurniakan kepadamu daripada ilham, taufik dan hidayah kepada jalan makrifah dan kasyaf yang dikhaskan kepada sekalian orang-orang ahli inayah yang mendapat pertolongan dan ahli tahqiq. Keadaan ahli maqam dan ahli amalan. Bagi ahli maqam ini, segala amalan itu dimudahkan bagi mereka tanpa merasai keberatan dan kesusahan. Bagi ahli amal pula, mereka yang diberati dengan mujahadah, yakni diri mereka menanggung kesusahan dan melawan hawa nafsu di dalam semua keadaan. Dan bagi ahli maqam ini terdapat pelbagaian pada segala amalan mereka itu. Mereka dengan sekira-kira yang menurut qadar halnya. Kerana itu Syekh radhiyallahu anhu mengisyaratkan. Wallahu a'lam. Baik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pelajaran yang lepas sudah bincang supaya jangan ada sebarang keraguan pada janji Allah Ta'ala. Baik dari segi doa, baik dari segi hajat, baik dari segi munajat kita pada Allah. Satu hajat yang sepatutnya kita dapat, tapi Allah tak beri lagi dapat. Jangan ada keraguan. Apa yang kita doa tak sampai masa waktu lagi untuk diberi. Jangan ada keraguan. Lambatnya dikurniakan hasil daripada doa kita pun, jangan ada keraguan. Taklah kita bulat bergantung hati kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Kalau tidak, maka buta mata hati dan memadamkan cahaya rahsia hatimu. Sir itu maknanya hati kepada hati, anak-anak sekalian.
mengurangkan pandangan masa basirah dan langsung memadamkan cahaya hati kepada hati. Itu mana basirah. Hati kita tu ada hatinya, anak-anak sekalian. Hati kita tu ada matanya, hati tu ada telinganya. Baik. Pelajaran hari ini, Tuan Guru kita membawa kita kepada satu keadaan seseorang itu dalam perjalanannya salik kepada Allah. Terkadang dibuka kepada ni makrifah. Jalan untuk mengenalnya. Jalan untuk merasai kebesaran Allah. Pada asma', pada sifat, pada zat, pada af'al. Apabila Allah bukakan itu, itulah kemuncak tertinggi perjalanan seorang hamba. Hal ini berlaku dengan dua cara. Yang pertama secara jazbah. Kita banyak dah bincang soal jazbah. Yang kedua secara salik jazbah. Dia menjalani salik sehingga dikurniakan jazbah. Ataupun orang yang memang dipilih sebagai ahlul jazbah, sekalipun dia tidak melalui jalan salik. Tak kisahlah. Namun kedua-dua keadaan itu bahawa seorang hamba itu Allah kurniakan jazbatul haq. Kurniakan makrifah. Pengenalan kepada Allah. Sama ada melalui salik sampai ke martabat kurniaan Allah jazbah, atau memang Allah curi hatinya sebagai ahlul jazbah. Apabila dikurniakan Allah kepada seorang hamba sampai ke martabat jazbah itu, iaitu pengenalan kepada sifat-sifatnya, nama-namanya, tegahan dan suruhannya. Lebih lagi mengenal sifat qahar, sifat qudrahnya. Maka duduklah tenang di dalam makrifah itu. Bersyukurlah kepada Allah. Ingat, semuanya itu bukan dari usaha kita. Memang bagi kita ahli mujahadah, kita sampai ke situ setelah kita melalui proses mujahadah yang baik. Tarbiyah jiwa, riyadatun nafs, riyadah hati. Adalah kesungguhan-kesungguhan bagi seorang salih. Tetapi bila dapat kurniaan Allah 100%, sungguhnya mata hati itu nurnya. Idza fataha, apabila dibukakan jalan makrifah itu, pengenalan kepada asma, af'al, sifat dan zat, dan mengenai sifat qahar Allah Ta'ala. Tunggu kita sebut, wa in qalla amaluka, walaupun sedikit amal ibadahmu yang zahir. Tidak nampak banyak baca Quran, tidak nampak sembahyang sunatnya banyak, tidak nampak zikir dan wiridnya banyak. Tetapi hatinya tertumpu kepada al-muraqabah, al-musyahadah, al-mukhafafah, al-muhadasah kepada Allah.
Kerana wujud amalmu itu bukan daripada sebab dan ikhtiarmu. Sebab amal ibadah yang kita boleh buat itu bukan dengan usaha kita. Hakikatnya bukan dengan ikhtiar kita. Dengan taufik dan hidayah daripada Allah, dengan inayah daripada Allah. Kita sekadar boleh bersyukur. Hakikat ibadah yang kita buat itu juga kurniaan Allah. Tetapi anak-anak sekalian, yang wajib sangat kita syukuri, wajib sangat hati kita tetap dan tenang, iaitu suatu makrifah yang dibukakan kepada kita. Ia sangat besar nilainya. Apabila seorang hamba itu dihadapkan kepada sebab melalui mujahadah, sebab melalui riyadhah, sebab melalui ibadah-ibadah, maka dibukakan baginya jalan mengenalinya dan dihadapkan di dalam keadaan tenang dan tetap dalamnya. Apa dia? Mengenalinya ke dalam makrifah. Maka yang demikian itu sebahagian daripada nikmat yang amat besar kepadanya. Apabila engkau telik dengan mata hatimu segala tanda Tuhanmu menunjukkan atas keesaannya. Kita pandang langit, pandang bumi, kita merasai adanya Allah. Merasai adanya kuasa Allah yang maha berkuasa. Tak ada kuasa memang tak boleh buat. Melihat keagungan dan kekuatan sebuah gunung, berasa sifat qahar Allah Ta'ala, gagahnya Allah. Dan tidak boleh wujud alam ni melainkan bila Allah berkehendak. Dan tidak boleh sempurna, tidak boleh ada alam ni melainkan dengan Allah Maha berilmu. Sekurang-kurang kita melihat situ sifat 4. Adanya Allah, berkuasanya Allah, berkehendaknya Allah, dan berilmunya Allah. Ini sifat-sifat yang ditajalikan kepada hati hamba, yang disusun melalui akal tetapi masukkan ke dalam hati. Petunjuk dengan al-haq, merasa keesaan Allah Ta'ala. Dan kau tiada lagi memerlukan kepada sebab dan amal bagi usaha mendapatnya. Tapi kalau Allah dah buka itu semua pada seorang hamba, artinya seorang hamba sudah sampai ke martabat jazbah. Walaupun melalui salih atau melalui Allah, curi hati begitu. Disebut apabila keadaan begitu, walaupun amalan kita tak banyak, tak banyak mana amalan kita, tapi tenangnya dalam makrifah itu, tenangnya dalam muraqabah itu, dalam musyahadah itu, itulah kemuncak pencapaian seorang hamba kepada Allah. Itu lebih bernilai daripada amalan kita yang banyak. Ini satu masalah yang berat juga nak kita faham, tuan-tuan. Apakah dengan sebab itu kita tinggal ibadah? Apakah dengan sebab itu kita cuai syariat? No, jangan begitu. Sekalipun matan kita ni tuan guru sebab, walaupun sedikit amalmu, bukan menafikan amal anak sekalian. Bukan. Nyudahnya tak semayang, kira ke zikir je, kira ke makrifah je. Jangan gitu. Ini membaca matan ini kena jaga baik-baik. Sekadar Tok Guru cakap je, Allah sedikit amalmu, tapi yang kamu perlu hargai, yang kamu perlu syukuri, yang perlu kamu tetap di dalamnya ialah dengan makrifah itu. Memelihara adabiah, zahir dan batin, memelihara kafiat-kafiatnya, memelihara fadilat-fadilat yang mendatangkan itu makrifah, yang mengekalkan makrifah. Itu yang kita kena jaga. Cuma Ustaz nak beri faham pada anak-anak sekalian, tuan-tuan sekalian, jemaah sekalian. Biasanya
lazimnya, lumrahnya. Bila seseorang sudah sampai ke makam makrifah, bila Allah kurniakan hati dengan kelembutan melihat kebesaran Allah, keesaan Allah, melihat sifat-sifat Allah. Bila hati sudah terbentuk dengan zuk wujudan begitu, nescaya hati seorang hamba itu ringan untuk melakukan syariat. Kuat dia dalam ibadah. Dia jadi auto. Dia akan jadi auto. Dia akan tenang dalam solat kerana dia khusyuk. Dia akan tenang dalam zikir kerana dia hadir hati kepada Allah. Dia akan tenang baca Quran. Dia merasai seolah-olah Allah Ta'ala berkata-kata kepadanya. Nampak ni anak-anak sekalian? Walaupun Tuku kata, walaupun sedikit amal, tapi sebenarnya bagi orang yang dah sampai makrifah, dia akan sangat tenang dalam beramal. Dia sangat suka dalam beramal. Dia sangat redha dalam beramal. Malah kadang-kadang dia melampaui syariat. Anak-anak kena faham cakap Ustaz ni baik-baik. Melampaui syariat bukan tinggal syariat. Yang jadi ajaran sesat, mereka meninggalkan syariat. Konon cukup dengan makrifah je. Ini sesat. Jadi zindik. Tetapi orang yang melampaui syariat, mana dia boleh qiyam lama. Boleh berzikir lama. Boleh fanaknya lama. Itu maksudnya. Apabila orang dah dikurniakan makrifah oleh Allah Ta'ala. Anak-anak pengalaman hidup Ustaz bersama dengan musyik-musyik yang dulu, guru-guru yang dulu. Ustaz melihat seorang guru musyik juga, tapi dia bersama membantu Tangguh Imam Sahab, Haji Ahmad Badawi. Ustaz setiap kali bersuluk ada bersama dengan dia, Ustaz melihat uzur dah tua, jalan slow dah, umur dah 80 lebih. Tapi sebelum pukul 3, 2.30 dia dah siap dah ambil uzur. Tepat je pukul 3 dia duduk dah tawaruk kiri, duduk kafiat zikir. Sudah petik tasbih, suti kita. Sampai bila? Dia terus duduk itu sampai pukul 6 azan subuh. 3 jam tuan-tuan. Tak bergerak tubuh badannya. Kita tak mampu nak buat. Tiap-tiap malam tuan-tuan anak sekalian, cukup istiqamah. Kita melihat ketenangan dia dalam zikir dia. 3 jam tiap-tiap malam. Ini namanya melampaui syariat. Melampaui zahir badan kita. Pada dalam keadaan uzur begitu, tapi dia mampu. Ini kurniaan Allah Ta'ala. So itu para sahabat boleh berdiri baca Quran sepanjang malam macam Sayyidina Umar Khattab. Imam Syafi'i boleh menamatkan 30 juzuk Quran satu malam. Ini dah namanya melampaui syariat. Maknanya suatu motivasi cukup kuat hasil daripada makrifah yang Allah kurnia pada hati dia. Faham ni anak-anak sekalian? Sesungguhnya dia Allah, tiada membuka bagimu segala jalan orang-orang yang muqarrabin. Hakikat tauhid dan yakin. Hakikat tauhid dan yakin itu buka muraqabah, buka musyahadah, buka musyahadatul asma, musyahadatul af'al, musyahadatul sifat, dibuka belaka. Melainkan ia hendak menerimamu dan memperkenalkanmu dengan sifat-sifatnya dan keesaannya. Tidakkah engkau tahu bahawa pengurniaan makrifah itu adalah anugerah daripada Allah tanpa ada kecacatan. Mana apabila Allah tajalikan kepada hati hamba, setelah hamba, kalau dia seorang ahli salik, maka dia menjalani proses takhalli, tahalli, tajalli, pembersihan hati.
Akhirnya Allah tajalli kepada hati dia. Sampai ke martabat jazbah. Tidak ada kecacatan bila Allah dah pilih kita. Bila Allah dah bukakan hati kita kepada tajallinya Allah Ta'ala pada hati kita, maka kita mencapai makrifah. Pada Allah namanya tajalli. Allah memperkenalkan diri dia kepada kita terang-terangnya. Pada kita makrifah, kita mengenal Allah Ta'ala secara terang-terang. Pada hamba namanya makrifah, pada Allah namanya tajalli. Takhali proses penyucian, mujahadah. Tahali kekosongan jiwa. Tajalli diisi dalam jiwa itu dalam bentuk muraqabah, musyahadah, tauhid, yakin dalam itu. Maka bila dibukakan bagi menjalan kepada makrifah bagi hadratnya, maka engkau adalah sebahagian daripada orang-orang yang dikasihinya, ya Allah. Kalau Allah buka kepada kita anak-anak sekalian, ini tanda Allah kasih kepada hamba. Berzikir dengan fana kepada asma Allah. Fana kepada sifat qahar, sifat jabbar Allah Ta'ala. Ia awal pemberian dan kesudahan segala yang dituntut. Kalau makrifah dibuka kepada hamba, itulah yang kita tuntut, yang kita cari. Ilahi anta maksudi, itulah yang kita maksud. Capainya makrifah itu. Permulaan bagi orang yang berjalan dan kesudahan di situ. Bila sudah demikian, tiada mengapa sedikit amalnya. Tunggu sebut lagi. Tak banyak amalan-amalan zahir, tetapi hatinya, tajalli Allah Ta'ala pada hatinya, makrifah ia kepada Allah Ta'ala. Dengan merasa hadir Allah Ta'ala sentiasa. Kekal bersama Allah. Ini muraqabah ma'iyah. Atau atas lagi muraqabah aqrabiyah. Dan tiada dibukakan bagimu jalan yang demikian itu, melainkan hendak menghampirkanmu ke hadratnya. Tajalli tadilah. Allah memperkenalkan diri dia kepada hamba, pada kita. Bukan upaya kita, bukan mujahadah kita, bukan kehebatan kita, bukan, tuan-tuan. Allah percikkan cahaya makrifah pada kita. Di sanalah diperkenalkan kepadamu segala jenis kemuliaan, dan tunjukkan kepadamu dan engkau tidak pernah mengetahuinya. Allah bukakan hijab hatinya, mengenalkan Allah Ta'ala. Kita akan berada di beberapa muraqabah yang banyak. Muraqabah saja mengikut Naqsyabandiyah ada 20. Kalau kita biasa melalui pertama sekali wukuh qalbi, muraqabatul af'al, muraqabatul mutlaq, kemudian muraqabatul ma'iyah. Di atas lagi banyak lagi muraqabah, apa namanya, Hajarul Aswad, muraqabatul Ka'bah, banyak lagi dah. Itu muraqabah. Dan kita depan dengan musyahadah berbagai jenis. Yang besar sekali bermula dengan musyahadatul asma, musyahadah kepada asma Allah. Musyahadatul af'al, musyahadatul sifat, hingga ke tertinggi musyahadatul zat. Ini semua akan dibuka hati kepada seorang. Bila hati telah dibuka dengan sekalian itu termasuk ilmu laduni, termasuk kasyaf. Kasyaf yang sebenar, al-haq. Anak-anak ahli jemaah sekalian, amal ibadah kita menghadiahkan kepada Allah. Tapi kurniaan makrifah, tajalli Allah Ta'ala kepada kita adalah kurniaan Allah kepada kita. Mana lebih bernilai? Hadiah kita kepada Allah atau kurniaan Allah kepada kita? Jauhlah anak-anak sekalian. Tak ada setara mana pun
kita nak persembahkan pada Allah, yang banyak kecacatan, mungkin banyak kesalahan dalam kita berbuat, syarat rukun tak sempurna dan sebagainya. Tetapi anak-anak sekalian, ada pentajalli Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala dalam berbagai sebut yang tak sebut tadi. Semua itu kurniaan Allah pada hamba. Sedangkan segala amal itu yang berupa sedekah, sembahyang, puasa, zakat dan lain itu, lain-lain ibadah, hadiah kepadanya. Engkau hadiah kepadanya. Kita hadiah pada Allah. Di mana letaknya perbandingan antara apa yang kamu hadiahkan kepadanya? Segala amalanmu yang mengandung kecacatan. Amal kita banyak cacat celah, kekurangan. Bukan bercampur dengan apa yang dikurniakan kepadamu. Allahu Akbar. Daripada ilham, taufik dan hidayah kepada jalan ma'rifah dan kasyaf, yang dikhaskan kepada sekian orang-orang yang ahli inayah, orang yang dapat inayah, dapat pertolongan daripada Allah. Berlakulah tajalli Allah Ta'ala kepada hamba. Maka ketika itu seorang hamba tenang dengan ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Itulah setinggi-tinggi sampainya hamba kepada Allah Ta'ala. Itu di luar kecacatan, di luar usaha dan ikhtiar. Kita bermujahadah, kita riadah, tetapi sampainya benar-benar hak Allah Ta'ala 100%. Tahan ni anak-anak sekalian, ya. Dalam masalah kita pasrah kepada Allah 100%. Wallahu a'lam. Baik, saya buka soalan untuk perbincangan, sila. Boleh anak-anak ikut? Ya, media. Tengok pembahasan tu atas perbuatan anda yang sedikit tu, kalau tengok tadi, kalau kita tengok dalam perbuatan kita, lazat berbuat ibadat tengok, mana kita nakkan benda tu yang nampak. Kalau kata setiap perbuatan kita tu buat macam yang kita, macam lazat ibadat kita tu dia jadi, kalau kata galik gitu tu. Galik betul. Hal itu sangat bernilai tu. Berbandingkan dengan ibadat gitu kita sendiri, yang kita sangat terasa kita ibadat. Tak boleh. Baik, orang lain sila tanya. Rasa lazat ibadat tu jangan salah faham, bukan kosong gitu aja, bukan. Wajib dalam lazat ibadat itu merasai wujudnya Allah, paling basic. Merasai kurniaan Allah, paling basic belaka. Artinya ma'rifatullah. Gitu. Baik, anak-anak yang lain sila soalan. Berkaitan hadiah anda dan anugerah Allah, boleh guru jelaskannya? Bahasa dia tu jelas. Amal ibadah kita ni adalah hadiah kita kepada Allah, persembahan kita kepada Allah. Itu dinamakan, itulah hakikat amal ibadah kita ni. Kita sebut amal ibadah ini usaha dan ikhtiar hamba untuk dapat redha Allah. Itulah sekadar.
Dalam kita berusaha, dalam kita beribadah tu, kita akan berdepan dengan banyak kecacatan. Kadang semayangnya tak khusyuk, kadang baca Qurannya lalai, kadang-kadang syarat rukun tak sempurna. Banyak kecacatan dalam tu. Dan nak kira nilai, apalah nilainya kita nak beri ke Allah Ta'ala. Nak kira banyak lagi lemahnya kita Mat Muhammad ni. Asyik semayang 50 waktu jadi 5 waktu, jadi sikit je. Tetapi nak bandingkan dengan anugerah. Dia sebut situ anugerah. Anugerah Allah kepada kita. Apa dia? Allah perkenalkan dirinya pada kita. Allah campak ke dalam hati kita, rasa ada Allah. Kita rasa ada Allah berkuasa. Kita rasa Allah tu berkehendak. Kita rasa Allah tu berilmu. Kita rasa Allah itu maha hidup. Kita terasa Allah maha esa. Artinya segala muraqabah, antara muraqabah hadiah, kita berhadap di mana-mana pun kita terasa ada Allah. Tengok pada kayu kita rasa ada Allah. Tengok pada gunung kita rasa sifat kuasa Allah Ta'ala. Tengok langit kita tahu maha gagahnya Allah Ta'ala. Jadi perasaan-perasaan itu kurniaan Allah pada kita. Kurniaan Allah pada kita. Jadi mana nilai? Hak kita beri ke Allah ke ataupun hak Allah beri ke kita? Bila kita sampai pengenalan kepada Allah pada hati kita, itulah kemuncak kesempurnaan. Itu buah hasil daripada ibadat kita. Hasil daripada mujahadah. Tetapi semua itu kurnia, anugerah betul-betul daripada Allah. Kalau Allah tak anugerah, tak apa. Gitu. Sama ada Allah curi hati kita terus sebagai ahli jazbah, dia bincang tu. Ataupun kita mujahadah dulu. Riadah dulu, latihan buat ibadat itu sehingga Allah kurniakan juga jazbah. Tajalli Allah Ta'ala pada hati kita. Jadi jauhlah nilainya. Hak kita hadiah kepada Allah Ta'ala berbanding dengan Allah Ta'ala pilih kita dengan anugerahnya. Dengan dia memperkenalkan diri dia kepada kita. Dengan segala muraqabah dan segala musyahadah. Itulah. Jelas dia, gitu. Terima kasih. Ya, sama. Anak-anak lain ambil perhatian lah. Kita mengharap Allah buka hati kita. Mengharap Allah supaya kenalkan diri dia kepada kita. Setelah Allah kurniakan, syukurlah. Tetapkan hati bersamanya. Baik itu anugerah, kurniaan, pemberian daripada Allah kepada kita. Pemilihan kita sebagai hamba yang dekat dengannya. Baik, orang lain ada soalan sila. Cikgu Bahar tak ada ni. Assalamualaikum Tuan Guru. Ada cikgu, ada. Alhamdulillah. Nampak cikgu ya? Perbincangan kita ini. Nampak Tuan Guru. Cuma saya minta maaf Tuan Guru, bab kitab bikan ni masa saya belajar di Kelantan itu hampir tamat kitab ni, saya tak pernah bertanya. Saya Gitu. terima ni ilmunya sangat tinggi. Ya, ya. Jadi saya tak terima 100% Tuan Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya.
Sebab itu dalam perjalanan tarekat disebut ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkau yang aku maksudkan. Mana itu makrifah itu. Allah memperkenalkan diri dia kepada kita, itu makrifah. Waridaka matlubi, dan keredaanmu yang aku tuntut, itu syariat. Segala perintah kita tunai, segala larangan kita tinggalkan. Itu syariat. Ilahi anta maksudi itu hakikat dan tujuan pada makrifah. Waridaka matlubi itu syariat, tarekat yang kita kena jalani. Baik, anak-anak sekalian, kalau dah tak ada, tak mohon rehat dulu. Kita sambung dengan Sayrus Salikin lepas ni, insyaAllah ta'ala. Tunggu sekejap.